sunroof ini untuk apa? Untuk bagi korang jadi sakai ke? So korang sesiapa tahu sunroof dia punya kegunaan dan dia punya fungsi adalah apa? Sila komen. Okey, sebenarnya ini sunroof kan dia untuk bagi kenderaan nampak kan dia lebih mewah sikit. Dan fungsi sebagai panel bumbung boleh raras untuk pengudaraan udara segar, membenarkan cahaya matahari masuk dan meningkatkan estetika kenderaan. So bukan untuk bagi korang jadi sakai tahu. Kalau kenderaan korang ada sunroof korang jangan happy sangat tahu, enjoy sangat tahu. Ada sunroof punya kenderaan dia pun ada masalah juga. Pertama, kalau sudah lama kan sunroof punya getah dia akan rosak. Kalau rosak dia akan masuk air. Kedua, ini adalah kaca. So kaca dia ada risiko pecah. Ketiga, dia ada motor naik dan turun. So lama-lama ini motor pun akan jam. So ini sunroof dia pun ada satu kos untuk maintenance tahu. Yang terakhir saya nak bagi korang tahu jangan jadi sakai. Kepala atau kanak-kanak jangan naik atas kerana kalau ada apa kemalangan memang sangat bahaya. Kanak-kanak kan akan terbang keluar tahu. So kalau korang ada apa tambahan lagi sila komen dan jangan lupa follow saya, like dengan share.